Yo, Assalamualaikum. Hello. Sekarang dah 29 bulan 6. Okay, 29 bulan 6 6, 5, 4, 3. Dah 4 bulan berlalu baru keluar intro. Okay, macam dekat title kan, ni minggu pertama. Macam mana aku terfikir nak buat video ni kan. Masa 3 bulan sebelum puasa tu, aku tidur tau. Masa tidur kan, macam tak tidur. Bila aku tidur tak boleh. Aku macam terfikir tau. Fikir, apa kata puasa kan, kita buat daily vlog. Aku pastikan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. So untuk minggu pertama ni, dia macam ada apa-apa sangat aku nak bercakap tu macam kurang. Sebab aku ni korang kenal lah, korang kalau tak kenal tu korang faham lah. Saya ni seorang yang bercakap bila perlu ni. By the way, sorry lah, ada watermark CapCut nanti kat bawah. Maka adalah dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad, 2 hari bulan Mac 2025. Okay guys, hari pertama sekarang ni pukul 6.25. Istirahat tentang bulan Ramadan ni mesti aku lapar kan. Bila tengah lapar betul-betul dia pergi badan semua kan. Jalan kan, jalan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Yes, so sekarang hari ni hari Jumaat 7 hari bulan 7 hari bulan 3. So hari ni satu dugaan melanda diriku. Demam lah. Demam. Ya. Puasa je aku kena demam. Tapi kena bersangka baik lah. Mungkin Allah nak ampun dosa aku lah kan. Banyak dosa. So memang demam tadi pada semalam lagi aku perasan masa aku balik sekolah tu. Masa sekolah memang boleh rasa lah. Okay, lepas tu memang lepas balik sekolah hari ni memang demam lah. Memang naik lah, panas lah kan, memang panas. Okay, lepas tu so kenapa aku ada kat kereta ni sebenarnya, hantar aku lah nak kat mana.
Yes. So tadi memang dah lepas lap-lap badan, lepas mandi, lepas tidur semua, alhamdulillah dia okey sikit kan. Okey sikit, kena rasa sikit-sikit lah, biar tenang lah. So memang aku alhamdulillah dalam keadaan berpuasa lagi kita boleh tahan, kita tahan lah kan. Sebab rugi lah kalau tinggal macam tu tiba-tiba buka puasa, rugi lah kan. So nanti aku nak pergi iftar dengan kelasmate aku tahun lepas. So aku nak pergi iftar dengan kelasmate aku tahun lepas. So jom lah kan? Jom! Dia bersama kali dia sangat sigma sekali ni. Dekat tanda pukul 9. Jangan push. Jangan buat video. Jangan buat video. Kau jangan buat video. Kau jangan buat video. Kita tak pergi masjid lagi pukul 9 dah ni. Astagfirullah. Biar Ramadan kita banyak ibadah ni. Bukan tak gambar. A few moments later. Bang, kat dalam ni ada surau tak? Kat dalam ni ada surau tak? Surau tak ada. Tak ada? Kat sana dalam ni? Nanti terus je nampak surau masjid. Kat depan lah? Depan. Belah sini? Surau pula ada kat situ kan? Nasi merah pun ada surau. Diorang tak kira aku pergi seorang tu. Bagus tu. Terus sekarang aku pergi seorang-seorang lah. Kat surau An-Naim. Yes. A few moments later. Lebih kurang 600 meter lagi berjalan kaki. Dah sampai Mesen tu. Dah sampai Mesen. Kita tengok imam. Kita dengar bunyi apa? Imam tarawih lah. Masih jalan dekat surau kat sini. Alhamdulillah. 12 seconds later. إياك نعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل